Pemirsa, beberapa saat lalu pasukan khas Angkatan Laut Malaysia berhasil membebaskan kapal MT Bunga Laurel dan 23 awak kapalnya. Kesuksesan pasukan khusus Angkatan Laut Malaysia menundukkan perompak Somalia ini menjadi berita besar di Malaysia. Berikut cuplikan pemberitaan TV3 Malaysia. Apa yang akan anda saksikan ini tidak pernah disiarkan untuk tontonan umum. Yang kami maksudkan situasi cukup genting insiden kapal Bunga Laurel di Tawan Lanun, Somalia di Teluk Aden Januari lalu. Bahagian pertama laporan operasi kapal Bunga Emas 5 di Laut Arab bersama Junaidi Subuh. Laurel, can you confirm how many person on board? How many pilots you can confirm on board Laurel? Pirate boat. This is Malaysian warship. Ini situasi sebenar insiden kapal milik syarikat perkapalan dan logistik MISC Berhad Bunga Laurel di Tawan Lanun 20 Januari lalu. Lanun bertindak tidak lama selepas kapal tinggalkan konvoi yang diiringi kapal auxiliary Bunga Emas 5 TLDM. Dengan segera tindakan menyelamat dilakukan anggota terbabit. Saya bimbangkan keselamatan anggota kru-kru kapal di Bunga Laurel. Kerana mereka dah memanggil kapal Bunga Emas 5 berkali-kali mengatakan pintu bilik kebal mereka diketuk dan dicuba dipecahkan. Saya tak boleh bayangkan sekiranya pintu tu dah dipecahkan oleh pihak Lanun dan mereka berjaya menawan anggota kru kapal Bunga Laurel. Ketika itu, sekumpulan Lanun berada di sebuah kapal induk Lanun. Mereka dikatakan lebih berpengalaman dan memiliki pelancar roket serta senjata berat lain. Helikopter TLDM terbang selama hampir 2 jam. Tembakan kemudian dilepaskan bagi menghalang Lanun merapati kapal. Kami pun mengambil risiko untuk penerbangan malam tu disebabkan nyawa hidup dengan mati, ada nyawa di kapal tu sebab tu yang kami mengambil risiko tu. Dan juga bila sampai kat tempat tu kami fikir macam mana nak halang daripada Lanun tu naik ke kapal. Lantas tindakan nekat diambil. Bunga Emas 5 merapati Bunga Laurel. Kapal tersebut pun tak ada fender di mana yang kita boleh merapat dengan selamat. Alhamdulillah lah, mungkin kita bernasib baik saya dapat bawa kapal kita hampir terus ke Bunga Laurel tanpa sebarang kerosakan. Bukan keselamatan kita yang kita fikir tahu. Keselamatan satu anggota saya tengah menghampiri Bunga Laurel dan satu lagi keselamatan warga kapal yang sedang bersembunyi. Saya kalau boleh benda tu saya nak berjalan dengan lancar dan cepat. Kejayaan misi itu bukti perancangan dan kesiapsiagaan di Teluk Aden langkah tepat. Selain standard prosedur operasi SOP. Ianya telah memberi peluangan yang sangat tinggi nilainya kepada negara dan secara langsung telah menaikkan bukan saja imej TLDM, malah imej Angkatan Malaysia dan imej negara di mata dunia. Keberkesanan dan komunikasi baik semua pihak membolehkan tindakan Lanun berjaya dipatahkan. Dan selepas hampir 2 jam kapal terbabit ditawan, tiada sebarang kehilangan nyawa manakala Lanun berjaya diberkas. Laporan Muhammad Junaidi Subuh, Teluk Aden, TV3.